Apa apa yang perlu dibuat? So sekarang ni LKN, Ketua Audit Negara, telah pun membuat rumusan bahawa ada banyak kelemahan. So what is the next step? Adakah ini menjadi satu kes siasatan oleh polis ataupun SPRM? Jadi saya rasa untuk kes HRD Corp ni, oleh kerana ia diberi tumpuan oleh PAC dan juga Ketua Audit Negara, saya rasa isu ni adalah isu yang terpanas. Dan oleh kerana jumlah duit di bawah HRD Corp ni juga adalah besar. Sekarang saya rasa reserve mereka lebih daripada 3 bilion ringgit kalau tak salah. Dan juga kutipan levy telah meningkat selepas amendment of the HRD Act pada tahun 2021. Jadi saya rasa isu ni memang hangat dan juga merangkumi 3 menteri sebelum ni.